Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak review sebentuk cincin palladium. So, yang anda nampak ni adalah cincin palladium. Okay, menggunakan pemata ni daripada customer sediakan pemata. Okay, asalnya pemata ni pada body asal dia adalah yang ini. Cuma yang ini ada jenis besi, stainless steel. So bila stainless steel ni dia agak keras. Jadi customer minta buat design yang sama, cumanya bila kita buat palladium ni palladium yang bercampur dengan silver, jadi dia tidaklah sekeras besi. Jadi kami perlu modify sedikit, kita kena tambah tapak bahagian bawah ni supaya dia boleh hold firmly, mana dia boleh pegang dengan kemas lah. Jika tak ada tapak ni, dia tak boleh nak pegang dengan kemas, dia boleh terlucut. Jadi kalau yang asal dia begini, bawah dia kosong. Bila keras, dia boleh kepit batu tu dengan kuat lah. Okay. Bila buat material selain daripada besi ni, so kita kena perlu sediakan tapak lain. Dan bahagian dalam juga kita dah siap engrave. Okay. Anda jika berminat nak tempah untuk sebarang majlis, tunang, kahwin ataupun pakai harian ataupun nak bagi hadiah, boleh WhatsApp kami, kita boleh bincang-bincang harga. Nak jumpa pun boleh. Cuma kalau nak jumpa kena buat appointment dulu ya. Okey, itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.